geng. So ni dia geng, hasil untuk hari ni. Mantap geng, alhamdulillah. Rezeki hari ini. Lagi guys, cakut lagi geng. Alhamdulillah. Tempat yang sama je, 2-3 ekor dah geng. Cakut geng. Tapau geng, alhamdulillah rezeki. Bye. Cakut geng. Dekat depan ni je pun dah 3 ekor dah geng. Tak lagi tak? Ada lagi ni. Pujuk dia keluar lagi kan. Pujuk dia keluar daripada sarang dia. Pujuk dia keluar kejap. Pujuk dia keluar. Mari sini, keluar lagi. Oh, tak kena. Oh, kena geng. Strike lagi. Ya, tapi ni curut. Curut sikit kita release dah. Ni geng. Curut sikit kita release tadi dah. Dapat yang besar dah. Curut kita release geng. Kita bagi dia besar, lagi besar, nanti kita tangkap dia balik geng. Okay geng. Cakut geng. Sekejap bagi dia besar lagi. Bye. So frog kuih warna kelabu. Killer. Ada guys. Salahnya aku dah tarik, baru dia nak makan. Waduh. Tempat aku dah naik kan, baru dia nak makan. Oh. Cakuk kan. Boleh ambil. Cakuk. Apa dia tu? Alhamdulillah. Kena lagi geng. Sok frog kuih menggila hari ni guys. Sok frog kuih menggila. Cukup geng. So alhamdulillah.
Lompat pula dia geng. Aduh hai. Aduh. Guys, alhamdulillah. Susah sikit ni geng. Kacau godik, kacau godik, kacau godik. Dapat guys. Siapa nak bagi besar macam ni guys? Alhamdulillah. Rezeki ni. Geng. Siapa nak jadi rezeki besar macam ni geng? Siapa nak bagi guys? Mencakup geng. Tempat yang sama je kat situ. Berapa ekor dah geng? Kira tak geng? Berapa ekor dah? 5 ekor dah ke? 4 ke 5 ekor dah geng. Tengah ke 6 ekor dah ni geng. Alhamdulillah geng. Besar. Cakup geng. Okey geng. 2 kali lagi baling kat sini. Kalau tak ada kita pindah. Spot killer ni. 1 kali baling. Okey, 2 kali kita baling sebelah sini. 2 kali baling. Okey geng. Jom kita pindah spot je geng. Jom kita pindah spot sekali lagi. Jom kita pindah spot geng. Tak kena. Tak kena. Hai. Cakuk. Mencakuk. Gudik. Kena makan kan. Alhamdulillah. So kita ambil lagi geng. Kita tapau. Rezeki hari ni memang nak tapau pun geng. Cakuk banyak pula tu kan. Strike bertubi-tubi pula tu kan. Baling je. Gudik je dekat atas tu. Meletup. So kita ambil, kita tapau. Alhamdulillah. Rezeki guys untuk hari ni. So cakap siapa pergi mana kelabu. Ambil bye. Cukup lagi guys. Alhamdulillah. Meletup dia makan kan. Tu dia kan. Gasak geng, gasak. Hari ni gasak geng.
Mencakut geng. Tapau. Geng. Tadi dah jalan sampai hujung. Itu kita patah balik. Kita try lagi dekat tempat spot killer ni geng. Yang strike 5-6 ekor tadi satu tempat ni. Kita try kat sini kejap. Kita try 2-3 kali. Kalau tak ada, strike geng. Kan dah kat lah. Baru sekali baling guys. Terus mencakut guys. Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Ada lagi spot killer ni. Mencakut geng. Alhamdulillah. Memang menjadi kat situ geng. Memang banyak di ikan lepak situ geng. Cakut geng. So memang hari ni kita nak ambil, kita nak tapau. Kita ambil, kita tapau. Alhamdulillah. Mencakut. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Geng, ni dia hasil untuk hari ini. Alhamdulillah. Cakuk. Okey geng. So ni dia geng, hasil untuk hari ini. Mantap geng. Alhamdulillah. Rezeki hari ini. Bye-bye. Okay geng. So alhamdulillah geng, tamatlah mancing untuk hari ini. Korang dah tengok dah part 1. So ni dia part 2 pun dah settle geng. Memang syok, memang gasak, memang mencakuk lah geng. Soft rock kuih warna kelabu. Makan mesti lekat, makan mesti lekat lah geng. Tak ada yang tak lekat lah geng. Alhamdulillah rezeki. Tapau pun banyak, lebih kurang nak dekat 10 ekor juga aku tapau kan. Alhamdulillah rezeki. So jom balik, kita jumpa geng next video.